Assalamualaikum geng, dan selamat datang ke channel aku. Okey geng, hari ni aku nak bawa hangpa pergi tengok view dekat Tanjung Jaga, jalan nak ke Yan. Untuk pengetahuan hangpa, ini adalah jalan di antara Kuala Muda nak ke Alor, dan tengah-tengah dia adalah Yan. So kalau aku nak balik kampung ke Alor, aku akan melalui jalan ni. Walaupun jauh, tetapi aku seronok jalan ni sebab dia jalan kampung. Jalan ni kalau start daripada Merbuk sampai ke Kuala Kedah, memang layan dia punya view. Ada view Pendang, view kampung, view laut, view bukit. Pak kata memang best gila bang. Tetapi agak jauh sikit lah daripada jalan highway dan tengah tu. Tetapi aku memang shock jalan ni. Ini adalah Pekan Merbuk geng. Sini agak busy sikit lah kalau petang. Alhamdulillah lah, cuaca agak baik sikit hari ni, agak mendukung untuk perjalanan kita ni. Okey, kalau hampa tengok di sebelah kanan ni, ini adalah Masjid Al-Bushra Merbuk. Masjid yang viral tu, Masjid Bushra ni memang famous. Tambah-tambah lagi dia punya imam, ala yang nama Ustaz Firdaus tu dalam TikTok tu. Inilah masjid dia. Selalunya masjid ni memang menjadi favourite aku lah. Setiap kali aku lalu jalan ni, aku akan singgah. Tetapi hari ni aku tak singgah sebab aku dah solat awal dah. So kita teruskan perjalanan kita. Okey geng, cakap banyak pun tak guna, apa kata jom kita layan view kampung dulu.
Okey, kita dah nak sampai dekat simpang 3. So kalau hampa straight, hampa akan pergi ke Tanjung Dawai. Macam aku ni, aku akan ambil kanan sebab aku nak pergi ke Alostar. Dan ke kanan ni akan lalu ikut Yan, Tanjung Jaga dan pergi ke Kuala Kedah. Ataupun korang boleh pergi ke Gurun. Kalau dekat sini view dia dah memang cantik gila. View pemandangan laut dan bukit. Okey, jadi jom sama-sama kita layan view ni dulu. Okey geng, aku rasa setakat ni je lah view kita hari ni. Kalau hampa suka dengan video ni, jangan lupa support aku geng. Jangan lupa like, share dan subscribe video. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.